guys, hari ni hari 4 Syawal lah. Kita hari ni pergi pantai yang sama, pergi Yanui Beach sebab dia dekat dengan rumah. Satu kat sini dekat tepi pantai dia ada ikan. Kalau kau pergi pantai lain tak ada ikan. Adalah tapi tak banyak. Sini ada banyak sebab dia kawasan batu kan. So ada ikan-ikan. Kita orang ada beli roti dengan makan ikan. Ni kita nak bagi ikan makan. Atau wife aku dah bagi ikan makan lah. Seronok lah dekat sini, seronok lah kalau nak snorkeling. Okay, ni suasana pagi ni redup. Tak ada cahaya matahari. Guys, kita nak bagi ikan makan sini. Tu ada ikan bang. Ikan belang-belang. Ikan snorkeling. Ikan dah tunggu, dah tahu dah. Banyak guys ikan sini. Dia dah pandai terapung sendiri. Dah tak takut. Yo, dah berani mandi kat dalam. Dah pandai terapung, dah pandai berenang gitu ada. Dia dah pandai terapung. Dia dah pandai terapung, dah pandai berenang. Tak nak balik dia. Kita nak pergi pantai jugalah, tapi pantai lain. So aku nak beli air dulu. Apa-apa pun sebelum beli apa-apa pun kita tengok halal dulu. Air 2, air mineral 2, kopok dengan campur kopok semalam, kopok hangam lah. So pagi ni kita nak pergi Naihan Beach, depan tu je. Depan tu. Nampak bawah tu. Tu adalah Naihan Beach. Air dia lawa. Nak pergi laut tak pergi. Air dia nak pergi laut? Boleh. Tadi nak pergi laut tak pergi kat kecil-kecil tak pergi. Alah, semalam ada ikan awak tak main pun kan? Saya buat tu. Naihan Beach 2 km. Sayang ikan. Inilah Naihan Beach. Okey, parking betul-betul tepi pantai. Tengok tu air dia biru guys. Aku dah siap set up meja, kerusi. Air belum pasang lagi. Tengah nak pasang. Belum pasang penuh lagi dah. Kawasan sini dia berombak sikit. Sebab dia pantai open, luas, dia berombak sikit lah. Kat sana tu ada kawasan tebing-tebing kat tu. Tu memang spot orang mancing lah. Aku dah survey dah dalam Google Street View. Aku dah baca komen lah. Memang situ memang spot orang mancing. Jadi aku nak pergi sana, aku nak pergi mancing. Hari ni air yang sama aku beli teh Thai lah. Teh Thai ni pun sedap lah. Aku tak beli sebab dia murah kan. Air manis yang murah lah. Okay. Sambil-sambil layan view. Macam korang minum air apa? Teh Dhaka. Teh Dhaka yang dekat Malaysia yang pure pekat tu ada sama rasa dia. Memang pure macam ni. Anak dengan bini aku mandi sana. Dia mandi sana. So aku nak pergi mandi sana, so kelan kaki lah. Kelan kaki sini terus ya. Pemandangan daripada jalan raya ni lah. Memang lawa. Aku rasa spot ni okey kot mancing. Lepas ni batu ni macam dalam lah. Aku rasa aku macam sini kot. So tu sini hati-hati pasir licin. Tahu nama ikan ni. Dia suka-suka je kan. Lepas balik lah. Selesai mancing. Dapat seekor je. Yang lain semua patuk-patuk, sangkut. Bawah tu banyak karang. Aku tanya orang yang snorkeling depan tu, dia kata banyak karang. Memang sangkut je lah cerita dia. Petang ni kita nak pergi bazar, night bazar.
bazar, tengok yang mana okey lah. Jalan utama Phuket ni memang jam sikit lah. Lagi-lagi time orang balik kerja, orang pergi kerja weekend. Alright, kita dah sampai dekat Chilva, okey, Chilva. Sini bazar lah, macam-macam lah, makanan, baju, bazar karat, baju, makan semua sini ya. Kolektor patung anime. Lina nak apa? Gula. Ni nak main Squid Game. Ha. Tak boleh, ni jelly besar sangat, tak boleh. Pegang. Do not touch. Do not touch. Tak boleh pegang. Buah-buahan. Ni bakar-bakar. Dah. Pulut mangga. Si ayam. Apa nama mendatang? Oh, cigarette. Daging. Si pakapau. Jeruk sayur. Ni ketam goreng tepung. Kentang. Aneka kentang. Kentang ada, macam kentang ada. Tempura. Sim. Ulat pun ada, ulat. Sedap. Krokodil pun ada. Krokodil. Aneka pers. Pers yang buat tangan ni. Macam ada. Ini bahagian meja bawah pula. Meja rendah. Oh, besar tempat ni. Tak habis lagi kita orang pusing ni. Dia ada sediakan jugalah public area. Meja-meja nak siapa cepat dia dapat lah. Tak ada lah, penuh lah ni lah. Tak ada, penuh. Alright geng, kita orang lepak dulu lah atas ni. Kat atas ni dia ada tangga ni atas tu. Tangga ni atas, dia ada macam kursi, meja lah untuk orang awam duduk lah. So inilah bazar dia dekat bawah ni. Ini bahagian depan saja. Belakang sana ada lagi. Kalau ada penutup tu, belakang tu ada lagi. Aina main apa? Ya, pandai main ke? Ini. Ni. Ikut. Nampak. Lagi. Okay guys, ada satu kedai burger ni yang menarik perhatian aku. Big Burger, okay, dimiliki oleh orang Islam kita. Big Burger Bangkok. So aku nak try burger ni. Homemade patty guys. Kita try. Kalau kau datang Phuket, dia pergi dekat Chilva ni, kita try burger ni. Hampir siap guys. Letak onion ring. Beef cheese stick tengah masak. Dia letak dada benggala, tomato. Dada benggala, bawang Holland. Siap guys. Tu dia. 3 item. Alright, ni sama-sama. Okay. Alright guys, jom kita enjoy. Kita unboxing .
Inilah dia. Double beef cheese. Oh. Burger. Dua-dua beef homemade. So itu hari ada beli ayam. So kita masak lah. Sediakan bahan lah, carrot, cili, daun mapurut, serai, kacang buncis, jagung. Semua sayur potong macam ni. Nampak cantik je, kecil-kecil kan. Oh, nak makan pun senang. Lepas tu kita sediakan ni Mai Pranom. Yang orang restoran Tom Yum pakai ni, chili paste. Ni semalam aku beli murah je, 18 baht. Kat Thailand murah gila. 18 baht dalam RM2 lebih je. Kecil ni. Lepas tu air limau. Okay, air limau. Kita cuci ayam sampai bersih. Okay, kita panaskan minyak. Okay, ni minyak. Okay, ada halal boleh pakai. Masukkan ayam. Aku punya style, aku suka goreng ayam dulu macam ni. Nanti aku masuk je barang-barang lain terus. Bila ayam tu dah separuh masak tu ni, tuang je. Kita tak garam macam ni, tuang je tuang. Gitu. Kita masukkan cili paste Mai Pranom ni. Banyak-banyak sikit je. Masuk cili. Okay, kita kicap. Tambah air limau. Okay, kita sekali dah siap lah. Kita masak dengan apa bahan yang ada tu. Okay, tak perlu garam, ajinomoto sebab dia dah sedap. Okay, inilah dia ayam masak paprik, bersih simple malas. Kita jemput makan dulu geng. Tu dia. Pagi ni kita nak plan pergi dua tempat. Kita nak pergi Super Cheap yang mall yang besar ni. Super Cheap besar, kita nak beli barang-barang, nak borong bawa balik Malaysia. Lepas tu kita nak pergi waterpark indoor. Kita nak pergi Super Cheap Mall. Dah benar sini depan. Kita nak shopping sikit, barang-barang nak bawa balik Malaysia. Kira macam kita pergi supermarket besar lah. Tapi harga dia sini memang murah. Kita dah masuk dalam Super Cheap. Botol susu budak 105 baht dalam RM13. Botol jenama Pigeon 3 botol 3 baht 179 baht dalam RM22. 3 botol RM22. So aku belikan botol spare lah untuk anak aku jenama Toddy ni, RM13 je. Oh, bahagian susu dia panjang sampai belakang lah. Susu saja. Mi kegemaran rakyat Malaysia, Mi Serdar. 170 baht. Tetap. Yang orang meniaga air tu dia beli ni lah. Ni dia. Padu ni sedap kan. Ambil 3 warna cukup lah Orang tengok Sunsilk ni Twin pack ni 145 dalam RM17. Hong Garden ni kalau dekat Eco, 2 RM40. 2 RM40. Ini 12. Macam kau nak tak? 12 89 baht dalam RM12. RM12. Ada 12 RM12. Maksudnya satu RM1. Murah sikit dari Eco. Betul. Tapi bukan nak cakap apalah. Dekat Malaysia memang ada monopoli harga beras. Sebabnya beras dekat Thailand 5 kilo dalam RM19, RM20 je 5 kilo. Ni beras siam, beras wangi. So aku ambil beras wangi siam ni. Aku ambil 3. Satu paket 162 baht dalam RM18, RM19. Ikan mata besar sekilo RM5 lebih, RM5.80. Murah gila.
Ikan aneka ikan murah, ikan selah sekilo RM14. Ikan tongkol sekilo RM7. Kembung sekilo RM12. MJ sekilo RM15. Murah. Sekilo RM15 murah. Okay, kalau kau nak beli ayam dekat Thailand ni, kalau kat Supercheap dia memang halal. Okay. Dia ada halal certificate sini. Untuk pasar raya Supercheap lah. Dia orang memang supply dia memang halal. Korang boleh confirmkan sendiri, tanya dekat pekerja dia orang. Dah kita dah selesai belanja. Okay, kau bayangkan lah satu troli macam ni. Beras 3 kampet tau, 5 kilo, beras wangi. Beras ini semua dengan botol susu, barang bayi semua. Dengan Maggi 2 kotak besar gini, RM300 je guys. Kat Malaysia kau rasa dapat ke? Tak dapat kan? Murah. Makan dulu. Cari kedai halal dekat bandar Phuket ni. Ya, menu pertama dah sampai. Roti coklat. Nasi putih kapal. Ni air yang aku beli tadi tu. Ibu dia tu aku beli lah ni. Memang sedap dua-dua ni. Aku ada beli, cuma apple je tak beli. Nanti kita nak beli. Layankanlah rumah nak shopping kan. Dia ikut dia lah kan. Tu Makro pula kita pergi. Buy one free one. Okay, inilah keadaan Makro. Kemas. Dia tak macam Supercheap. Supercheap terkabur sikit sebab dia murah sangat agaknya. Makro dia tersusun sikit. Berak dekat Makro ni lawa sikit lah. Dia siap ada lampu. Dia lampu sikit. Dia nampak mewah lah kan gitu. Tadi kami makan, wife aku order air coklat. Air coklat. Owner kedai tu dia pakai jenama ni. Harga RM259. RM259 ni RM28, RM29. Satu bungkus ni. Dia lagi sedap dari Milo. So kita dah jumpa replacement Milo. Dia lagi sedap. Tapi harga keras bye. Termos Lilo and Stitch. Apa tak ilu air? Harga RM26, RM27. Tak ilu bapa. Tapi tu tak ilu. RM27 je harga dia. Aku malas nak ikut wife aku pusing satu Makro ni besar, penat ke. Jadi aku keluar dulu, aku makan aiskrim. Aiskrim Meiji ni, kau tahu tak air jenama Meiji yang susu pisang tu yang kau selalu viral tu kan. Meiji ni ada buat aiskrim juga. Dia ada buka kaunter ni kat Makro ni. 8 baht je harga dia. So satu aiskrim ni harga dia 8 baht. Kalau duit RM1 dia dah sama dengan RM1 lah. Satu aiskrim RM1. Sedap. Ni adalah highway Phuket lah. Cantik. Lampu jalan kiri kanan tau. Malaysia kedekut, lampu satu jalan je. Sebelah jalan je. Ini kiri kanan lampu. Hai guys, kita dah masuk. Satu orang 100 baht je. 100 baht tu RM13 lah. Besar juga lah RM13 pun baloi ya. Okey lah RM13. Parti buih guys, parti buih.
รี่แล้วก็ที่เปิ้ลได้แล้วนะคะออเดอร์ค่ะของคุณแชร์ Sekarang ni kita nak pergi Halal Night Bazaar, dekat Patong. Alright guys, kita dah sampai dekat Halal Bazaar. Kat sini semua makanan halal orang Islam niaga. Macam kopok leko. Buah-buah. Baby crab. Kopok leko. Pad Thai. Wah, ni goreng-goreng panas. Pad Thai. Daging bakar, daging goreng. Kita beli daging goreng special. Kita try burger jalanan. Burger jalanan Zalina. Patty buat sendiri, homemade. Apa kacang-kacang tau. Sini Ramli tak masuk, jadi dia orang buat sendiri ya patty. Tengok mami kau beli. Macam boleh habis je beli. Orang tu beli banyak macam boleh habis je. Kita berada di JT Rawai lah. Aku nak tengok kat sini ada mancing tak. Dia ada tulis signboard no fishing, tapi ada orang Thailand tu dia suruh aku mancing sini. So aku nak tengok dulu. Ni ada orang canak sotong. Dia tulis no fishing, tapi dah ada 3-4 orang mencadak sotong. Aku ada 3-4 orang canak sotong. So macam boleh join mancing. Tapi tengok dulu, aku nak tengok dulu sampai hujung. Ramai ke tak ramai orang mancing. Walaupun tak boleh mancing, tapi dia orang mancing enggak. Lebih 20 orang mancing. So kalau datang sini sebelum pukul 10 lah. Dia lagi ada pagar tu. Tak boleh masuk. Tu polis dia datang, dia nak pagar, nak bangga pagar. Dia nak bangga pagar. Dia tunggu orang, dia panggil orang dalam JT tu, dia panggil semua orang kat JT tu suruh balik. Tak dapat mancing lah, lain kali kita mancing. Kita dah check out dah daripada kondo tu. Kita nak menghala balik lah, menghala ke Satun. Sebelum tu kita nak singgah dulu kat airport. Nak tengok kapal terbang atas kepala lah. So kita makan kat jalan ni, menghala ke My Cow Beach. Menu dia simple-simple je. Alina punya nasi goreng telur je, tak pedas. Dia kasui. Sama macam Malaysia. Sama tak sama? Lagi sedap. Lagi sedap. Minum sikit. Dia lagi lembut lah. Malaysia punya keras. Ni tom yum original Thailand lah. Rasa dia tak sama macam Malaysia punya. Ayam. Itu ikan. Okey, sedap. Ni nasi goreng daging. Kita dah sampai dekat depan pantai My Cow. Bagi airport sana kita kena naik motor taksi lah. Ni motor taksi. Naik motor taksi. Kita dah sampai dekat My Cow Beach. Okay, inilah dia. Sini ada orang menjaga. Depan ni kapal terbang landing. Kita berada di belakang Phuket International Airport.
spot kita kat belakang. Cepat pergi kat mami cepat. So ada satu kapal terbang nak sampai tu. Kita tunggu dia sampai nanti atas kepala je. Kapal terbang tu. Ini. Kapal terbang sampai. Dia kalau ada kapal terbang nak berlepas, kat belakang ni angin kuat gila tau. Dia punya kipas tu memang rasa sampai sini lah. Dia kalau Boeing terbang je angin sampai ke laut lah. Sampai air laut tu tolak ke sana dia punya air dia. Nice. Aku dah dapat dah satu video baik ni atas kepala. So dah cukup lah. Panas berik kot. Bawa anak kecil sikit. Mamuk lah tu. Baru pergi makan aiskrim dulu lepas ni. Ada lagi satu sampai. Tapi kita orang dah agak nak balik. Tu. Boleh lah. Ni kalau kau duduk belakang memang angin kuat gila ni. Sebab dia Boeing ni. Dia off. Oi. Boeing. Tengok angin dia. Terangkat baju orang ah. Kalau kita orang duduk belakang tu tadi dah terbang ah. Kita kena coklat aiskrim dulu. Aiskrim kelapa, aiskrim coklat. Alina makan aiskrim coklat. Nah, air apa? Okay, gang. Terus naik kereta je lah. Sana tak dapat duduk. Makan aiskrim. Sedap aiskrim. Sedap. Alina tengok kapal terbang ke? Tengok aeroplane. Selesai bercuti di Phuket. Sekarang kita nak on the way balik ke Satun lah. Kita tidur Satun semalam, rehat, baru masuk Malaysia. Krabi. Korang kalau pergi Krabi nak cari calon-calon, aku ada beli goreng pisang ni. Tu tepung dia rasa macam korang kalau makan cukup pisang tu lah. Cukup pisang tu kan macam manis-manis kan. Dia punya tepung tu rasa manis-manis gitu. Tu dia crispy. Dia bukan rasa tepung dia bukan rasa kelat macam kita makan kat Malaysia tu. Berhenti makan jap. Bagi anak aku makan lah. Anak aku orang baru tidur. Kadang-kadangan je nasi goreng tom yum dan mi sop. Lina makan apa? Makan mi. Sedap tak mi? Sedap? Sedap. Di Krabi, baru nak keluar Krabi, mengalir ke Terang. Penat tu drive Pak Mara Viewpoint. Tapi dah malam dia tak nampak lah. Dia tak nampak tulisan dia tu, Pak Mara Viewpoint tu. Kawan, Friend. Oh, angin kuat. Ini baju jersey. Lengan panjang 250 baht, lengan pendek 180. Buat kenang-kenangan. Itulah, layan aje lah. Ni dia. Ni memang pot dulu selalu makan sini, dia memang sedap. Makan. Seafood. Kita ambil seat atas laut. Bawah ni ada laut. Ni tom yum original Thailand ni pak, pekat tu. Tom yum ada isi ikan lah. Macam-macam. Kita bungkus, tu dia.
Nasi goreng daging merah, nasi goreng daging merah, nasi goreng daging. Malam tadi kita orang tidur kat sini, Metro 2. Dia hotel murah je. Okay, ni hotel dia. Murah je sebab kita orang duduk dekat border ni, nak lihat sekejap je. So ni lah bilik dia. Dua orang katil queen. Satu katil queen. Tapi ruang dia luas. Korang kalau tidur sini boleh bertantau-tantau besar. Ni keadaan sekeliling dah hotel ni. Dia macam rumah sambung macam ni lah. Macam rumah sewa kat Malaysia kan. Okay, macam tu lah rupa dia. Hotel murah. Nama dia Metro 2. Boleh jumpa kat booking Metro 2 Satun. Kita nak resapan tu. Ada satu kedai Islam ni. Okay, ada satu kedai Islam ni kita nak resapan tu. Tengok dia jual apa. Macam menarik ya. Ayam goreng. Minyak. Kerabu dia. Nasi kerabu. Ayam goreng dia rangut panas. Apa tu? Bunyi dia Kau ambil nasi kerabu. Lina makan bubur. Sedap. Ni apa? Nasi apa? Nasi ayam. Nasi ayam. Okay. Jom makan. Bismillah. Tambahan satu order lagi. Roti telur. Okay, unik dia nasi kerabu dia ni. Dia letak mangga muda. Dia letak mangga muda dengan mihun. Mihun aku dah makan lah. Tapi rasa dia sebiji je macam nasi kerabu kat Kelantan tu. Rasalah budu dia semua. Cuma dia letak mangga. Sedap sikit lah. Nasi kerabu. Kita dah sampai jalan nak ke border. Terus je sampai border. Dah nak masuk Malaysia balik. Ini hari last lah kat Thailand. Betul je jalan dia. Terus je. Lagi 18 km je. Cop balik dah. Jom. Okay, kita dah selesai urusan cop keluar dengan return borang custom lah.